Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Sri Nisa binti Masrum. So, dalam video ini saya nak kongsikan refleksi saya tentang konsep pembelajaran berdasarkan kefahaman saya sendiri sebagai seorang bakal guru, terutamanya dalam konteks pembelajaran. So, video ini bukan sekadar untuk menjawab tugasan, tetapi sebagai satu ruang refleksi untuk saya faham semula apa sebenarnya maksud pembelajaran itu dan bagaimana saya melihat peranan saya sebagai guru pada masa akan datang. So, di sini bagi saya, pembelajaran bukan sekadar duduk dengar kuliah, salin nota, hafal untuk peperiksaan, bukan. Pembelajaran ni sebenarnya dia berlaku apabila ada perubahan dalam diri kita. Cara kita berfikir, cara kita bertindak dan cara kita melihat sesuatu perkara. Kadang-kadang kita tak sedar pun yang kita sedang belajar. Contohnya macam bila kita buat tugasan, hadapi cabaran, buat kesilapan dan kemudian cuba baiki semula. Dari situlah sebenarnya proses pembelajaran tu berlaku. So, dalam pembelajaran pula, pembelajaran ni jadi lebih fleksibel. Kita belajar melalui video, perbincangan atas talian dan refleksikan diri. Tapi walaupun caranya berbeza, matlamat pembelajaran tu tetap sama, iaitu untuk menjadikan kita ni individu yang lebih berpengetahuan dan matang. So, untuk ciri-ciri pembelajaran ni, yang paling saya rasakan ialah pembelajaran ni membawa perubahan. Sebagai contoh dulu, saya agak pasif bila diminta bercakap atau beri pandangan. Tapi selepas kerap buat pembentangan, perbincangan dan refleksi seperti ni, saya jadi lebih berani dan yakin. Selain itu, pembelajaran juga berlaku secara berterusan. Ia tidak berhenti selepas kelas tu tamat. Kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman sendiri, kawan-kawan atau situasi seharian, termasuklah melalui pembelajaran ni lah. So, ciri seterusnya ialah pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan apabila kita terlibat secara aktif. Bila kita hanya dengar, kita mudah lupa, betul tak? So, tapi bila kita buat bincang dan refleksi, pembelajaran tu jadi lebih melekat dalam diri. So, untuk prinsip pembelajaran Ewell ni yang 1997, satu prinsip pembelajaran menurut Ewell 1997 yang sangat saya setuju ialah pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila pelajar tu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bagi saya, tugasan video refleksi ini sendiri ialah contoh yang sangat jelas. Saya tak hanya dengar pensyarah terangkan teori, tapi saya perlu fikir, susun idea dan jelaskan semula dengan bahasa saya sendiri. Macam tu. Proses ni buatkan saya lebih faham, bukan sekadar tahu. Secara tidak langsung, saya belajar bagaimana murid rasa bila mereka perlu menjelaskan kefahaman mereka sendiri. Dan ini sangat penting untuk saya sebagai bakal guru. Dalam tugas ini, saya boleh kaitkan dengan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini berlaku apabila apa yang kita pelajari ada kaitan dengan pengalaman sebenar. Sebagai bakal guru, saya rasa pembelajaran akan jadi lebih bermakna apabila murid faham kenapa mereka belajar sesuatu. Bukan hanya belajar untuk lulus peperiksaan. Dalam pembelajaran ni, guru boleh gunakan pelbagai pendekatan seperti video, aktiviti, refleksi dan perbincangan untuk capai tujuan. So, secara jujurnya tugasan ni buat saya sedar bahawa menjadi guru bukan perkara yang mudah. Guru ni bukan sekadar mengajar tetapi membentuk pengalaman pembelajaran untuk murid. So, sebagai bakal guru, saya mahu menjadi seorang guru yang bukan hanya fokus pada silibus tetapi juga mengambil berat tentang kefahaman, emosi dan perkembangan murid. Saya percaya pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang murid rasa seronok, selamat untuk mencuba dan berani buat kesilapan. So, pembelajaran ini membuka peluang untuk saya menjadi guru yang lebih kreatif dan fleksibel, selaras dengan keperluan murid pada masa kini. So, secara keseluruhan, pembelajaran bagi saya ialah
ialah satu perjalanan yang berterusan dan bermakna. So melalui refleksi inilah saya lebih yakin bahawa peranan saya sebagai bakal guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi membantu murid menemui potensi diri mereka sendiri. Saya berharap kefahaman ini akan menjadi asas kepada amalan pengajaran saya pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.